cara untuk solat sunat yang menggabung. Okey, contohnya solat sunat qabliyah dan solat sunat taubat. Bagaimana Ustaz? Ada sembahyang-sembahyang yang boleh digabungkan. Ada sembahyang-sembahyang yang tak boleh digabungkan. Antara sembahyang yang boleh digabungkan adalah solat sunat taubat. Mudah sahaja. Satu orang, dia sembahyang sahaja, aku sembahyang qabliyah zuhur dan solat taubat. Dan apa? Solat sunat taubat. Sahaja aku sembahyang ba'diyah zuhur dan solat sunat taubat. Allahu Akbar. Kalaulah contohlah satu orang tu, dia tak niat solat sunat taubat, tapi lepas dia sembahyang qabliyah, dalam doa dia taubat, maka itu pun sudah memadai. Faham tak? Satu, masa kita takbir, kita niat. Satu lagi, kita tak niat. Tetapi selepas amalan sembahyang sunat itu, kita melakukan amalan taubat. Dalam sembahyang kita tak niat itu sembahyang taubat. Tapi lepas sembahyang, kita melakukan amalan taubat. Apakah taubat? Maknanya dalam dia taubat dengan lidah dia, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian dalam hati dia azam sungguh-sungguh tak nak buat balik, tak nak buat lagi dosa tu. Akan tinggalkan dosa tu, dan dia menyesal dengan mendalam atas dosa-dosa yang dia pernah lakukan, maka itu adalah taubat. Dan apabila dia buat lepas sembahyang, maka itu lebih-lebih lagi dia panggil arja, lebih-lebih lagi diharapkan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.